Kita selalu fikir, sesuatu yang wujud mesti boleh dilihat. Mesti ada bukti. Tapi, bagaimana kalau sesuatu itu tak perlu sembunyi langsung? Kerana, kita sendiri tak tahu bagaimana untuk melihatnya. Manusia bergantung pada bukti. Apa yang boleh disentuh, diukur, dirakam, kita percaya. Selain itu, kita abaikan. Namun, lebih 80% lautan bumi masih belum diterokai. Hutan tebal, gua dalam, kawasan ekstrim masih menyimpan rahsia. Jadi, adakah mustahil sesuatu hidup di sini tanpa kita sedari? Atau kita hanya nampak apa yang kita mahu nampak? Dan yang paling menarik, jika sesuatu makhluk itu cukup bijak, ia tidak perlu bersembunyi. Ia hanya perlu memastikan kita tidak mencarinya.